khabar semua? Selamat datang ke rancangan Don't Judge. Kalau tak tahu, jangan tahu. Ya, saya Amin Idris. Tepukan untuk anda semua. Thank you kerana datang. Kenapa program ni diberi nama Don't Judge? Masa saya sambung Master Counselling dulu, antara faktor kenapa seseorang itu memberontak, lepas tu buat benda-benda yang tak cerdik, kerana bila dia geram, dia sakit hati, dia bengkak, dia simpan. Korang ada simpan tak perasaan kadang-kadang? Kan? Ai, kuat jawab ada, memang betul ni. Kan? Dan bila kita simpan lama-lama, kita jadi memberontak. Lama-kelamaan, bila kita dah tak tahan, maka kita terbuat benda-benda yang tak elok. Akhir sekali kita menyesal. Bila dah menyesal, mulalah macam mana? Lepas tu mulalah depress, anxiety. Dan untuk makluman, Omar saya, dia kaunselor tau. Dan dia kaunselor sekolah rendah. Untuk makluman korang, budak darjah 4 depression. Budak darjah 4 depression. Tahu punca dia apa? Dia WhatsApp member dia, blue tick, tak reply. Depressed, nampak tak? Nak sebut budak darjah 4 dah kenal perkataan depression. Korang dulu darjah 4 buat apa? Korang kenal tak depression tu apa? Tak. Nak sebut sekarang ni masalah mental, semua orang dah rasa, betul tak? Jadi hari ni ada sesuatu yang berkait dengan masalah mental, malah mengikut kajian, dia ada juga penyumbang kepada masalah mental, iaitu social media. Angkat tangan sini siapa yang tak ada social media. Nampak? Betapa wajibnya sekarang kita wajib ada social media. Zaman sekarang social media ni dah menjadi seumpama satu keperluan. Setuju semua? Setuju. Kan? Korang buat assignment pun kadang-kadang dapat info daripada mana? Kan? Dan interview sekarang pun dia akan tanya, ada Instagram ke tak? Ada Facebook ke tak? Ada TikTok ke tak? Nampak tak? Itu bahasa Arab kan? Maksudnya, social media anda juga menjadi ukuran bila nak minta kerja. Tetapi, adakah semua social media membawa keburukan? Ada kebaikan, betul tak? Tapi pada waktu yang sama, pernah tak bertemu dengan kes ada orang tu hanya kerana satu video, famous satu Malaysia. Pernah berlaku? Ada juga orang, dia boleh dia menyiksa diri dia, malah mendatangkan dia hilang nyawa hanya kerana social media. Sebab apa? Kena kecam, kena maki. Korang tahu kan, ramai K-pop idol di Korea yang juga berlaku kes bunuh diri. Ada berlaku kan? Tahu kenapa? Social media. Nampak? Nak sebut bahawa kerana social media kita boleh bahagia, kerana social media kita boleh pandai. Okey, korang pernah dengar tak perkataan FOMO? Apa maksud FOMO? Fear of missing out. Siapa dengar jawab apa dia ni? Fear of missing out, right? Apa maksud fear of missing out? Takut kehilangan dan ketinggalan, betul tak? Zaman saya, umur anda dulu, tak ada lagi social media. Masa tu, zaman kami adalah TV dan TV. Bila pergi sekolah, semua member bercerita tentang satu cerita, satu drama, satu kartun lah. Betul pula, saya pula kebetulan masa tu TV tak clear. So, saya tak tengok kartun tu. So, bila satu kelas sembang, kita seorang tak sembang. Apa perasaan? Fear of missing out. Menyebabkan, saya cakap kat mak saya, mak, zaman tu mana ada TV yang guna saluran macam-macam kan? Kita hanya guna area. Masa tu, siapa yang kena betulkan area, dia kat luar. Okey, clear ke tak? Clear. Clear ke tak? Tak clear. Okey, clear ke tak? Tak clear. Okey, clear ke tak? Clear. Macam mana kan? Zaman dulu. So, kenalah beli TV, kena beli area supaya tak berlaku fear of missing out. Itu zaman TV. Zaman sekarang, tahu tak? Budak-budak darjah 5. Tahu birthday minta apa? Tahu minta handphone apa? iPhone! Tahu tak? iPhone pula, harga murah ke mahal? Mahal! Tapi, bila dia guna iPhone, adakah dia tahu semua function iPhone? Tapi kenapa dia nak iPhone? Dia takut FOMO. Online semua ada iPhone kan? Dia seorang je telefon Cina, nampak tak? Tapi sekarang, phone China pun bukan kaleng-kaleng, betul tak?
Tapi still dia nak iPhone. Sebab apa? Fear of missing out. Nampak tak? Okey, korang ada tak pernah melalui fasa fear of missing out? Ke sudah melalui fasa fear of missing out? Ada kan? Apatah lagi duduk college kan? Kau ada, kau couple tak? Semua couple, kan? Kita seorang single. Rasa macam mana? Nampak tak? Nampak? Dia punya muka sedih gila kan? Rasa macam tak laku, kan? Rasa macam murah, betul tak? Tapi bila kita menjadi rebutan ramai, best tak? Oh, belagak gila, betul tak? Sebab apa? Sebab ramai orang nak ke dia, betul tak? Tapi bila dia tak laku, rasa stres. Itu juga adalah contoh fear of missing out. Apa lagi contoh fear of missing out bila duduk kat college? Selain pada couple. Contoh bila someone tu dapat award. Okey. Kita tak dapat juga. Okey. Ini FOMO yang positif. Nampak tak? Oh, bagusnya. Bagi tepukan sikit. Good job, good job. Alright. Contoh semua dapat award, kan? Kenapa aku tak dapat juga? Ini bagus. Sebab ada orang, dia dapat award, lantang kau. Itu masalah. Apa lagi contoh lain? Fear of missing out. Tak kira positif ke negatif. Anyone? Nampak? See? Nampak? Dia cakap. So, kena fear of missing out. Kalau dia bercakap, kenapa aku tak bercakap? Krik, 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 krik. Ada? Anyone? Anyone? Apa lagi? Tadi dah ada contoh couple, contoh dapat award. Apa lagi? Contoh macam Okey. cafe hunting sekarang. Apa? Oh, cafe hunting. So, bila dia boleh OOTD, kan, nampak hipster, dia pun, aku nak juga ah. Maka ramai-ramai lah pergi, betul tak? Dan pergi tak order pun, duduk ambil gambar caw. Wajar kan? Okey, cafe hunting. Lagi-lagi, apa lagi? Apa lagi? Pakaian, betul. Pakaian apa? Oh, betul, sweatpants. Semua pakai sweatpants sekarang, betul tak? Lagi haru, pergi kelas pun sweatpants kan? Right, very good. Bagi tepukan untuk brother kita. Alright. Serius, saya ketinggalan tau. Memang sweatpants tengah trend sekarang. Alright. Apa lagi daripada sweatpants yang tengah trending? Apa lagi? Apa? Turban? Apa? Oh, travel. Betul. Ya Allah, betul lah. Saya tengok ramai orang-orang muda, kalau nak travel, semua gambar kelah-kelah. Aku dulu boleh pergi Kedah tu kira bangga gila. Betul tak kan? Kau pergi mana? Alustar, bangga weh kan? Sekarang travel gimana? Korea nampak? Korea, apa lagi? Jepun kan? Ambil gambar salji kan? Rasa macam, weh, aku nak juga kan? Masalahnya dia ingat pergi Jepun tu RM5 ke kan? Tapi dia, yang kebaikannya, dia usaha, betul tak? Zaman saya dulu, kalau dapat pergi naik bas, satu kebanggaan tu. Weh, aku naik bas weh kan? Jangan sekarang, alah bas je, apa barang, betul tak? Tapi, adakah semua trend tu salah? Ada trend yang bagus, ada trend yang buruk, betul tak? Persoalannya, macam mana kita nak tahu sama ada trend tu trend yang baik ataupun trend yang buruk? Macam mana nak tahu? Benda itulah insya-Allah kita akan sembang pada hari ini. Alright, tetamu dia bukan saya. Kita ada seorang lagi. Dia ni kira hebat kan? Muda-muda dah famous dah. Nampak sengih-sengih ni? Adakah anda peminat beliau? Oh, nyampah aku. Tak apa, yang penting terus bersama dia dalam Don't Judge Kalau Tak Tahu. Jangan Pala Tahu. Nah. Tetamu pertama untuk episod pertama Don't Judge pada hari ini, dia menjadi idola orang-orang muda. Pernah menjuarai Idola Kecil 2008 dan juga tak silap saya tempat ketiga dalam big stage. Juga seorang pelakon, pernah viral seketika digosipkan dengan Fasha Sanda. Kita persilakan the one and only Afiq Syazwan. Ataupun Suara. Sila-sila Afiq. Assalamualaikum. My man. David. Amin. Masya Allah. Siap. Sila.
Assalamualaikum semua. Nampak? Oh, so nervous. Oh, so nervous? Why you nervous? Nervous lah. Nervous Dia jarang kalau orang kata tipu lah. Kalau dah biasa menyanyi pun tetap akan nervous kan? Tetap nervous. Kita manusia biasa kan. Walaupun dah menyanyi sejak kecil lagi Ya, mesti akan ada rasa nervous. Masa idola kecil dulu, memang sengaja masuk ke ataupun dipaksa masuk ataupun termasuk? Sengaja masuk. Memang boleh kata sengaja lah. Sebab itu memang kita impikan. Banyak pertandingan lain yang saya masuk. Umur berapa masuk? 2008 kan? 28? 2008 kan? 2008. 28 tu sekarang. 2008 pada waktu itu saya 11 tahun. 11 tahun? Umur 11 tahun. Okey, lepas tu juara idola kecil maksud kan? Bukan, saya finalis. Finalis kan? Nombor 4 lah saya. Maksudnya Afiq dah mula famous seawal umur 11 tahun. Ya, betul. Dan dah mula ada social media sejak umur berapa? Social media saya belajar guna Facebook lah masa tu. Facebook betul lah. Umur 11 tahun juga. Maknanya 11 tahun tu ada Facebook dah? Dah ada Facebook. Kemudian dah ada website fan club. Wow, masa tu kita guna ning.com. Aku pun tak ada. Kan? Waktu tu dah ada fan page. Kemudian mulalah wujudnya media sosial yang lain macam Twitter. Baru wujudlah Instagram. Masa tu memang orang kata tengah orang tengah panas lah, tengah on masa tu. Orang yang berusia akan macam, apa benda Instagram ni, post gambar tapi tak tulis apa-apa. Untuk apa? Seronok kan? For fun lah. Kita muda masa tu kan, macam awak-awak semua. Jadi kita macam post gambar tapi tak perlu tulis apa-apa. Gambar tu dah melambangkan semua benda. Okey. Berapa jumlah follower Instagram sekarang? Agak-agak sekarang? Saya rasa 800,000 ke? 800,000 lebih. Aku baru 300,000. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Tak ada dulu. Jangan. 800,000 kalau TikTok? Kalau TikTok hampir 900. 900,000. Facebook fanpage 300,000 kot fanpage ke 500,000 lah lebih kurang. Tak rasa pressure ke bila follower ramai? Pressure mungkin dari side kalau macam kita nak menjaga privasi diri sendiri tu agak pressure lah. Kalau saya nak pergi berdating ke macam contoh kalau Kedah tak. Kita hidup kena ada plan. Jadi ada plan dating ni macam tak boleh je ni. Jadi daripada situ agak pressure sedikit lah. Tapi bagi saya sebenarnya benda tu tak ada apa. Sebab saya anggap diri saya macam orang biasa. Sebab bila jadi public figure ni, antara cabaran kita ialah how to maintain relevant. Okay. Baru orang panggil dan bagi job. Okay. Afiq pernah tak berada di fasa soalan tu menyebabkan tempat buka spek tu. Sebab kebat. Nak bagi orang nampak yang mata saya tak menipu. Okay. Pernah tak berada di fasa macam orang dah ada fikir orang tak kenal dah, lepas tu susah nak dapat job? Ada tak fasa tu? Ada. Ada. Walaupun orang kata macam saya ni seorang Afiq Syazwan, idola. Bila pergi tempat-tempat universiti, tengok anak buah saya masuk universiti yang saya bawa dia, abang idola. Tapi dia tak tahu apa yang saya alami, malam-malam menangis ke. Kita rasa macam down. Kita rasa kita dah tak diperlukan lagi dalam industri pun ada, sentiasa merasa ini. Bila? Tahun lepas, 2 tahun lepas, PKP? 5 tahun lepas, betul-betul sebelum PKP, masuk PKP dan selepas PKP. Wow. Tapi alhamdulillah selepas orang kata saya dah lah waktu tu down, bro Amin. Kemudian rumah saya banjir. Serius dah lah banjir. Lepas tu tak ada tempat untuk menumpang. Saya duduk berdua dengan mak. Memang agak macam merempat juga menumpang rumah kawan masa tu. Sebab dia pun baru berkahwin. Dia kata tak apa, duduk rumah dia. Lepas tu rumah dah surut, okey sikit. Macam ada, orang kata ada sinar lah. Ada sinar. Yang mana di dalam banjir tu ke ataupun bukanlah tengok dalam air ada sinar kan. Tidak, bukan macam tu. Tapi orang kata kita nampak yang mana mungkin kita hadapi satu ujian itu. Selepas ujian tu mungkin akan ada hikmah dia kan? Ada hikmah dia. Yang mana kita bersyukur Allah bagi ujian macam tu, kita rasa berat, dan selepas tu Allah akan bagi sedikit demi sedikit kesenangan. Lagi takut kalau Allah tu bagi sekelupuk kesenangan pada kita. Ni saya tanya jujur tau. Jawab dengan jujur. Jangan risau, we don't judge, betul tak? Don't judge. Setuju? Okay. Sebab apa? Kalau tak tahu, okey, soalan saya simple je. Masa tengah
desperate masa tu, dia rasa macam tak relevan, tengah down, ada tak terfikir nak buat benda-benda yang trend just untuk nak dikenali balik? Walaupun trend tu kadang-kadang tak apa jadi sangat. Ya, betul. Kadang-kadang memalukan diri sendiri. Okey. Ada. Bukan saya yang fikir, tapi orang yang fikirkan. Dia kata, "Pik, kau buat macam ni kan?" Jadi itu orang kata, kita ni jangan ikut orang. Jangan ikut orang. Kita kena fikir, sebab kalau kita buat, kita malu, kita tanggung. Orang yang suruh tu tak, tenang je kan? Tenang je. Dia buat, dia sendiri tanggung kan. Jadi kita yang kena fikir panjang. Kalau aku buat ni, nampak okey ataupun tak okey. Selepas itu apa return yang kita akan dapat. Jadi kalau kita nak buat sesuatu tu, even lah konten, paling simple lah. Kalau konten tu tidak memalukan dan tak memburukkan nama ibu bapa kita, no hal, buat je. Tapi kita kena fikir panjang. Kita ni sebagai anak muda ni, memang kita ni ada orang kata jiwa muda. Semua nak buat. Aku boleh. Tapi sebenarnya ada benda yang kita kena fikir betul-betul. Ada tak jealous dengan kawan-kawan segenerasi Afiq macam siapa, Hakim Rusli, segenerasi kan. Even ada atas sikit macam Wani Hasrita, kan, Wani Shaz, Wani Kerry. Kenapa muka macam tu Tak. Ramainya Wani. Ramainya Wani kan. Ada tak macam, kenapa dia lagi famous pada aku? Ada tak rasa macam FOMO masa tu? Tak adalah. Sebenarnya saya dah lalui industri ni daripada saya kecil sampai besar. Dulu saya tak faham, sekarang saya dah faham. Yang mana memang dalam industri ni ada ups and down. Even dalam business pun sama juga. So, dalam dunia industri, bila kita tengok mereka ni, kita nampak mereka naik, sebenarnya kita tak tahu yang di masa bilakah yang mereka pula akan rasa cemburu dengan apa yang kita ada. Kita rasa macam kita ni biasa je. Jadi kita kena tengok kejayaan dalam diri kita sahaja. Macam Afiq, cemburu tu ada, tapi biarlah cemburu tu dalam kebaikan yang mana dia boleh buat benda tu. Apa lagi penambahbaikan dalam diri kita yang mungkin dia tak boleh buat tapi kita boleh buat. Jadi benda tu lah. Saya sentiasa study, macam tengok Bro Amin kan. Dia seorang yang sangat, orang kata, keep study, nak tahu pasal up to date dunia kan, isu semasa. So benda tu bagus juga. So kita sebagai dalam industri pun, ilmu tu sangat penting lah. Sama sikit. I like. Okay, kita dalam Don't Judge ni, kita ada segmen seterusnya di mana saya akan tinggalkan Afiq untuk ditanya soalan oleh mereka semua. Okey, kerusi panas. Habis kurang lah. Dia bergantung pada soalan dia orang lah. Kalau soalan dia orang tak panah, kira okey lah. Okey lah. Kalau soalan dia panah, saya balik awal lah. Sejuk-sejuk sikit lah ya. Okey? Okey, boleh. Kita akan terus ke segmen seterusnya. Yang penting, don't judge kalau tak tahu. Jangan kalau tak tahu. All the best. Thank you. Okey. Baik. Jadi saya boleh berdiri, boleh duduk juga kan? Okey, saya terpulang lah. Cuma saya nak, sebelum saya nak share pasal soalan-soalan yang korang nak ajukan, anda semua nak ajukan, saya cerita sedikit lah. Nak tahu ke cerita sedikit pasal saya dalam industri ni? Okey, saya bermula daripada umur saya, make it short, 5 tahun lah. 5 tahun saya dah start menyanyi. 5 tahun saya dah mula minat menyanyi. Saya dah naik pentas, saya dah bertanding di dalam sebuah karaoke. Dan saya tak langsung ada ramai artis-artis yang masuk juga pertandingan karaoke tu, yang korang pun akan terkejut kalau saya sebut nama dia. Salah seorangnya adalah Ernie Zakri. Kemudian ada juga Abang 114. Even Haziq Rosby pun ada juga. Dan masa tu saya umur 5 tahun, saya dapat tempat keempat. Ada satu lagi pertandingan karaoke, saya dapat tempat ketiga. Kemudian saya masuk pertandingan, banyak pertandingan yang saya kalah. Saya tak menang pun. Saya tak pernah menang. Kita saya jujur, saya tak pernah menang. Tapi yang menunjukkan menang dalam diri kita ni adalah diri kita sendiri. Kalau kita rasa kita boleh kawal rasa takut kita boleh kawal diri kita untuk dapat satu ilmu baru, benda tu adalah benda yang baik. So tak perlu kita nak tengok lauk orang lain, kita tengok lauk diri kita. Kalau kita dah sampai tahap ni, kita tak perlu tengok 5 tahun sebelum orang lain, kita tengok 5 tahun ataupun 10 tahun dulu. Adakah kita macam yang sekarang? Kan? So you guys mungkin sekarang dah di universiti belajar. 10 tahun sebelum ni dekat sekolah bukan main kelas ke belakang, selalu pergi suruh ponteng kan. Tipu lah. Saya pengawas, tapi saya sendiri pun nakal. Tapi nakal ni adalah benda yang akan buat kita ada turning point, yang membuatkan kita fikir, sampai bila aku nak jadi seorang yang macam ni?
So itulah dia. Bila korang semua, baik lelaki ataupun perempuan, ada turning point itu, korang adalah seorang yang ada kesedaran. Sebelum orang lain yang nak memberi kesedaran pada diri kita. Itu saja. So, just do your best. Buat saja apa yang korang buat sekarang ni. Lebih-lebih lagi, benda tu adalah benda yang korang minat. Bukan kerana paksaan. Kalau terpaksa sekalipun, tetapi membawa kebaikan untuk diri korang, buat je. Suatu hari nanti korang akan tahu kenapa aku rasa terpaksa dulu, tapi sekarang aku rasa enjoy dengan apa yang aku buat. Sebab saya menyanyi pun dipaksa oleh mak saya. Tapi alhamdulillah lah. Inilah dia hasil dia. Kan? So, kepada semua mahasiswa dan juga mahasiswi yang ada di sini, ada soalan ke? Anda nak tanya tak? Ada? Okey, saya duduk sini pula. Di sini boleh ya? Boleh. Okay, Nak duduk sini boleh. Salam. Maksudnya dia berani. Sini duduk. Okey, soalan dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama saya Farizan bin Muhammad, asal Sabah. Ulang ya. Orang Sabah? Ya, saya orang Sabah. Okey, soalan dia sebenarnya saya memang set dari awal lagi masuk. Cerita dia tidak macam orang cakap semua tentang ibu. Saya bukan orang cakap bukan judge ya. Saya cakap mungkin Afiq ni dia manja dengan ibu dia. Jadi kalau manja dengan ibu ni, okey, saya ada satu soalan. Apa tanggungjawab ataupun apa benda yang rasa berat tapi orang tidak nampak? Tapi benda tu sebenarnya penting untuk Afiq yang orang tak nampak. Sebenarnya okey. Bila orang kata anak ibu ni anak manja lah. Kan? Semua benda daripada A to Z, daripada kaki sampai kepala semua disediakan. Okey. Sebagai bukan tanggungjawab saya seorang. Sebenarnya kita semua ada ibu, ataupun kalau tak ada ibu, mungkin ada ibu angkat, ataupun mungkin ibu yang telah tiada, saya mohon maaf. Tetapi kita tanggungjawab sebagai anak ni, selagi mana ibu kita ni masih hidup, selagi tu kita kena cuba membahagiakan dia. Dan dulu masa kita kecil, banyak benda-benda yang kita mungkin tak boleh nak sediakan untuk dia. Walaupun tenaga, bukan sekadar duit sahaja. Tenaga ataupun even keberadaan kita di depan mata dia. Itu juga adalah usaha untuk kita ada untuk ibu kita. Cukup. Jadi, tanggungjawab yang orang selalu tak nampak adalah bil rumah, bil api, barang dapur kan. So benda tu walaupun saya belum berkahwin, tapi saya belajar yang mana hidup bersama dengan mak saya ni bukan macam mak dengan anak sangat pun. Dia macam housemate. Macam housemate. Kita kena teamwork. Bila mak kata, makanan rumah dah habis ni, kita bekerja. Nak tak nak kita kena uruskan masa kita untuk balik sekejap. Tak lama pun, around sejam sahaja masa untuk membeli barang tu. Kadang tak sampai sejam pun. Itu sajalah momen yang kita ada dengan mak. Berbanding dengan sewaktu mungkin kita ada free time dulu, banyak masa kita dengan mak kita. Jadi tanggungjawab yang orang tak nampak itulah dia. Saya ada untuk mak saya. Kalau dia sakit, baru-baru ini pun sekarang, mak saya memang tengah influenza. Jadi saya bekerja outstation, saya sanggup balik. Saya sanggup juga balik walaupun saya ada rumah di KL. Saya balik ke Kelang semata-mata nak bawa dia pergi ke klinik, nak bawa dia beli makanan dia, apa yang sepatutnya, ubat-ubatan. Itulah tanggungjawab saya yang orang tak nampak. Mungkin saya tak nak tunjuk lah benda tu. Saya lebih prefer tunjuk yang happy-happy saja. Apa yang kita rasai, sakit, sedih, nangis, semua tu kita simpan belakang. Itulah dia tanggungjawabnya. Jadi itu juga lah untuk awak. Kan? Buat je yang terbaik untuk ibu ayah awak. In return, bukan orang lain yang akan bagi balik kat kita, tapi Allah ataupun Tuhan kita yang akan bagi balik kat kita. Okey, terima kasih. Sebelum tu kita doakan supaya Mak Afiq sentiasa diberikan kesembuhan, InsyaAllah, supaya boleh lagi lah meneruskan
bersama-sama bermanja-manja dengan anak kesayangan. Okey, itu manja? saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, manja kali dia ni. Okey. Terima kasih. Oh, boleh tahan soalan? Soalan tentang ibu. Okey. Jadi terima kasih, soalan yang memang best. Ada lagi tak soalan daripada anda semua yang ada di studio? Berani? Okey. Silakan. Okey, 1, 2, 3. Boleh saya tanya macam mana Afiq handle gosip-gosip netizen dekat media sosial? Media sosial, gosip. Okey. Baik. Tak apa, silakan duduk. Tak apa, tak ada masalah. Alright, gosip. Bila kita cerita tentang dunia seni ataupun populariti, artis ni memang tak lari dengan populariti, memang akan popular. Gosip memang lagilah. Benda tu orang kata kawan baik lah jadi dia kan. Kita tak nak gosip pun akan ada juga. Saya adalah seorang yang tak suka drama-drama ni. Memang saya sejenis yang straightforward je. So gosip ni macam mana kita nak handle? Kita jadi diri kita sendiri. Kalau benda tu adalah memang terpalit dengan kita, tapi kita berani kerana benar lah. Kalau benda tu salah, dia salah lah. Dan macam mana kita nak handle? Iaitu bila kita nak hadap dunia realiti. Yang mana di media sosial dengan dunia realiti ni adalah dunia yang berbeza. Di dalam media sosial orang kecam. Tetapi di realiti orang kita tak nampak pun di manakah kecaman itu. Adakah komen di dalam hati dia? Ruangan komen dia di dalam hati masing-masing. So kita anggapkan benda ni biasa, orang semua tahu, tapi nak tak nak kita kena layan semua orang sama. Even pun yang ada di depan ataupun yang di belakang saya. Sama, saya layan semua orang sama. Saya jenis yang macam tu. Walaupun dia kecam lah saya macam mana pun, tapi kita okey je lah. Awak kecam, saya sayang. Awak tak kecam, lagi saya sayang. Thank you. Alright. Ada lagi soalan? Okey. Sabar, jangan cakap lagi. Bagi mic dulu. Okey. Boleh, silakan. Okey, saya nak tanya, Afiq kan dah lama dalam industri ni. Tapi generasi zaman sekarang dia berubah dengan cepat. Betul. Dan kita pun boleh lihatlah bagaimana mereka membesar dengan cara yang berbeza dengan kita. So bagi Afiq, pernah tak terfikir macam sometimes macam terfikir, aku masih relevan ke dengan budak-budak zaman sekarang ni? Okey, nama siapa? Nama saya Syazah Hani daripada College Vocational Sultan Abdul Samad Banting. Yeah. So boleh panggil Syazah. Okey, Syazah. Dalam industri walaupun dah lama, tapi saya ni ibarat macam setahun jagung je. Saya ni masih lagi orang kata banyak benda kena belajar. So kalau nak cerita dalam dunia industri ni, kita tengok perubahan generasi ni memang cepat. Macam mana saya nak relevan? Saya ada 10 orang anak buah yang sebaya dengan awak semua. Quiet ramai juga kan? 20 tahun. Ada 20 tahun? 21? 19? Kami 19. 18? Ada. Okey. Itulah age saya punya anak buah. Jadi saya mendekatkan diri dengan anak buah saya, iaitu anak-anak kakak saya. Yang paling tua 21, yang paling muda ada 14 tahun. Macam mana saya nak keep on relevant? Saya tertanya-tanya juga, macam mana nak keep on relevant ni? Trend. Okay, kita cakap tentang trend ataupun bahasa-bahasa yang mengikut anak-anak muda lah, kan? So, saya belajar dengan mereka. Kita kena tak boleh ego lah. Walaupun kita ni nak, orang kata, nak adapt ataupun nak cuba duduk dalam kalangan anda semua ni, saya kena duduk dengan mereka lah. Main orang kata TikTok, even trend TikTok, kalau tengok saya ada buat dengan anak buah saya kan, kalau ada perasaan dekat raya tu kan, tu anak buah saya. Nampak macam girlfriend tu anak buah. Nampak macam best friend tu anak buah. Baik-baik awak semua kan. Itulah dia, saya buat mereka ni macam kawan saya. Bila jadi kawan, mereka tak rasa saya pakcik mereka. Mereka rasa saya ni macam abang mereka. So pertanyaan relevan ke tidak tu sentiasa ada dalam hati. Tapi saya terima kasih kepada anak buah saya yang sentiasa bagi saya input yang penting. Okey, anak muda dah tak pakai macam ni. Anak muda kena pakai macam ni. So daripada situ Afiq belajar slowly macam mana nak adapt dengan budak-budak zaman sekarang ni. Faham. Ikutkan pakaian saya sebenarnya tak macam ni. Tak. Tapi kenalah. Sebab
yalah, orang tengok look saya pun nampak macam student walaupun dah hampir 30 tahun. Tapi itulah dia, dengan lagu-lagu yang saya buat, dengan orang kata peminat-peminat yang saya ada pun adalah di usia anda semua. Jadi saya kena hormat dan mengikuti selera anda juga. Ya, itulah dia cara dia. Okay, terima kasih banyak. Alright. Tapi tetap ada rasa tak confident tu ada. Sama lah, setiap manusia sometimes kita ada rasa confident tu. Tapi sometimes juga kita ada rasa macam low confidence. Kan? But better don't overconfident. Betul. Yes. Jangan sesekali overconfident sebab benda tu mungkin akan memudaratkan kita semua. Betul. Thank you Shaza. Baik. Okay. Makin laju duduk sini pula. Baik. Tak nak duduk sini? Oh tak apa. Okay, nama. Nama saya Nuraina. And saya nak tanya dekat Afiq. Afiq ada sisi gelap tak? Ada sisi gelap tak? Habiskan soalan dulu. Itu je? Itu je awak nak tanya? Okay, baik. Sisi gelap. Jarang nak. Don't judge. Tu kena mention dulu. Don't judge. Sisi gelap. Setiap orang ada. Saya adalah seorang remaja yang spoil juga sewaktu saya masuk universiti. Saya rasa macam saya malas nak belajar. Itu ada. Saya tak suka sebab saya rasa macam kenapa saya kena belajar? Saya dah habis sekolah kot. This is the time untuk cari duit. Betul? Ada tak korang rasa macam tu? Kan? Cari duit lah. Kenapa nak kena belajar? Penting ke belajar ni? Tapi bila korang dah habis, tu yang saya cakap kena ada turning point. Saya ada sisi gelap yang mana saya nak enjoy sahaja. Kelas tak pergi, ponteng kelas, cakap dengan lecturer saya punya kereta rosak, saya dah masuk kelas lambat, assignment tak buat, lambat 10 hari pun ada. Alhamdulillah saya dah konvo. Tapi itulah dia. Ilmu tu penting sebab bila saya dah masuk ke alam pekerjaan, kita ni kalau dah jalan ke depan, kita dah tak boleh nak patah balik tau. So, sewaktu korang ada time sekarang ni, cuba buat yang terbaik pada waktu sekarang. Sebab saya tak nak korang jadi macam saya, yang mana bila saya berjumpa pada waktu saya umur 20 tahun ataupun 18 tahun, saya akan nasihat dekat diri saya sendiri. Saya akan marah lah, kau ni tak sepatutnya jadi macam ni. Saya akan marah kat diri saya kalau saya jumpa diri saya pada waktu itu. Jadi saya tak nak korang menyesal. Enjoy tu akan sampai. Enjoy waktu alam pekerjaan cari duit ni. Sebab stres tau. Stres belajar lagi best daripada stres cari duit. Jadi sisi gelapnya adalah terlalu enjoy lah dulu. Terlalu enjoy. Dan saya perasan kalau saya terlalu enjoy, saya akan, itulah takkan menjadikan diri saya sekarang kalau saya tak belajar jatuh pada waktu sisi gelap saya tu. Enjoy nak muda kan. Tak perlu dimention lah apakah itu. Tapi itulah membuatkan diri saya sekarang yang orang kata time untuk tone down sikit. Bila kita tengok anak-anak muda yang kadang-kadang kita ni ada satu penyakit yang mana bila kita masuk satu tempat yang mungkin jarang kita masuk ataupun kita teringin nak pergi, sampai ke tahap itu akan membuatkan kita kejutan budaya. Membuatkan kita FOMO, nak ikut semua orang. Kehidupan dia macam ni, kita nak macam ni. Kehidupan dia ni macam ni, kita pun nak macam ni. Aku pakai phone biasa je, aku kena pakai iPhone. Style. Tak perlu pun. Ikut dia kita je. Enjoy je. Come on, it's okay. Biarlah dia. Kita tak payah pakai duit, pakai phone, tak perlu bayar hutang. Dia kena bayar hutang bulan-bulan. Itulah dia. Sebab suatu hari nanti kehidupan kita ni semua ni, sekalaulah saya hebat saya boleh baca, korang ni semua life-nya berjaya dalam style masing-masing. Amin. Style masing-masing tau maksudnya. Ni berjaya macam ni berjaya macam tu. Sama juga saya tengok kawan-kawan saya sekarang berjaya dalam cara mereka sendiri. So, kalau ada sisi gelap, jangan rasa down. Saya pun rasa down juga bila fikir sisi gelap, tapi jangan rasa down sebab itulah dia sesi pembelajaran kehidupan kita. Okay? Itu dia. Okey, tepukan untuk Afiq Syazwan. Okey ya. Puati. Ayo kita sama-sama menonton. We listen, we don't judge. Kalau tak tahu, jangan tahu. Dan juga tetamu kita Afiq Syazwan. Hello semua. Alright, jumpa nanti. Assalamualaikum.